So kali ni Ugreen ada collaboration lagi guys. Box je bukan main cantik lagi kat sini. So ni dia Ugreen X Hawkeye Star Ray. So jom kita buka dulu. Nah apa lah, ada macam design 3D kat sini tu. Nah, ni gift card Ugreen X Hawkeye Star Ray. Ada bag color putih. Nama yang ni adalah Yao Guang. Kalau salah aku minta maaf. Belakang dia ada tulis Ugreen X Hawkeye. So kalau kita buka zip, besar juga kompartmen ni. Lepas tu dia adalah 3 kompartmen pocket ni. Cute. Lepas tu dalam ni aku tahu ni adalah user manual lah. Ada banyak tu user manual. Disebabkan aku faham dalam ni ada beberapa item, so user manual semua dikumpul kat sini. Dia simpan balik. So kita tengok pada sebelah sini. Ada gift card lagi. Yang ni lebih keras sedikit daripada yang tadi. Yao Guang. Aku rasa ni main character kot. Ada shiny lagi. Lepas tu ada tempat macam Aku tak tahu ni nak panggil apa. Ikut korang ni nak panggil apa. Tapi dia ada lah benda ni. Dia ada juga tulisan kat sini. Dan ada main character Yao Guang. Nice. Yang ni aku tahu lah, perhiasan meja tak silap aku ni. Ada 3 part. Korang just pasang je macam ni. Ni part untuk background dia. Dan ini untuk part depan dia. Korang boleh letak kat meja korang lah. Disimpan balik macam biasa. So yang ni adalah GPS tracker. Lepas tu dia bagi kau keychain, tempat sangkut dia. And aku dapat tahu yang bateri dia boleh tahan 5 tahun ke atas, kalau tak salah aku lah. Nanti aku review. Simpan balik. So ni adalah charger yang paling compact sekali. 65 watt Nextdoor Air. Lama. Design dia lawa siut. So bila kau nak pakai, kau tarik je benda ni. Tapi bila tak pakai, kau simpan balik. So ni adalah tempat kabel sebenarnya. Kau boleh tarik panjang, ikut berapa panjang kau nak. Tapi max dia boleh pergi panjang macam ni lah. Aku tak sure panjang dia berapa panjang, tapi korang boleh simpan balik. Kemas je kabel ni. So last one, power bank dia. Yang ni lah paling aku suka sekali. Ada design kat sini. Lepas tu belakang dia korang boleh charge secara wireless dan support QI2. Ni kira modern lah power bank ni. Lepas tu dia ada kabel. Dan kabel ni kalau kau cocok kat belah sini, dia boleh jadi lanyard juga. Lepas tu kat setengah ni ada port Type-C, in dan out. Lepas tu sebelah sini adalah tunjuk berapa persen bateri yang tinggal kat power bank ni. Tapi dia jenis yang dot-dot ni lah. Tapi untuk collaboration kali ni, korang dah boleh beli secara combo dengan box je sekali. Tapi kalau kau nak beli berasingan pun boleh juga. So kalau korang berminat, link aku memang letak kat bawah. Bye bye.